23 bulan 10 2025. Hari ni naik. Hari ni air naik sikit. Naik banyak lah, bukan naik sikit. Hari tu surut. Okay. Ni pokok dia, ni 23 hari bulan 10 2025. 3 tepek. 1 2 ada kat ujung 1 3. Tengok sekarang boleh tahan lah, harap-harap berisi. Okey. 23 hari bulan 10 2025. Ambil madu kat pokok tu lah. Kita tahulah berisi tak berisi sebab ni dah musim hujan. Ni hari Khamis. Ada 3 sarang. Kita tahulah berisi tak berisi. Orang bawah ada kat bawah. Okey, kita nak pusung dulu. Macam dah tua je anak dia dah ada kat belakang. Kita cuba. Hari Khamis 23 hari bulan 10 2025 kosong. Sekolah madu besar-besar, sarang pun besar-besar tapi kosong. Tak ada dah. Kosong. Ada 3 sarang. Tapi dah kosong. Okey. Turun. Semua kosong, tak ada. Ni kosong. Panjang tinggi-tinggi ada 3 sarang. Tengok kosong. Ni bukan macam ni ya. Fashion ni macam ni. Jadi panjang macam ni. Yang paras sini sarang anak belakang. Ni sarang madu kosong. Itu pun tak sampai ke yang lekat ke dahan. Maknanya ada lagi lah, sikit lagi sarang madu. Paras ni lah ada. Tapi memang kosong betul. Kalau tidak 3 sarang tu dapat lah dalam 20 kilo. Tapi memang betul kosong. Tak ada. Untuk merasa pun tak ada. Okey bang.